Nak kahwin, kena stable dulu kewangan. Memang benar, yang terbaik ialah seorang suami mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai kereta dan rumah yang selesa untuk didiami bersama isteri. Tapi percayalah, kestabilan dalam kerjaya dan kewangan yang baik itu bukan penentu kebahagiaan rumah tangga. Beramai pasangan yang kaya dan berjaya bercerai walaupun kewangan suaminya cukup baik malah mewah. Ciri sebenar yang perlu ada pada bakal pasangan suami ialah kefahaman, kerelaan dan kesungguhan untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Dapat sesuatu? Bagi yang berminat ingin memulakan simpanan emas bersama dengan Publicon, anda boleh klik pin video yang saya pinkan di situ dan insya-Allah saya akan membimbing anda untuk menyimpan emas. Dan moga-moga emas yang anda simpan ini bermanfaat pada masa yang akan datang.